satu warna yang awak paling suka. Kemudian awak letakkan di dalam kotak yang telah saya sediakan. Warna hijau, biru, merah ataupun kuning. Okay, kita mula daripada barisan pertama. Okay, satu hijau. Okay, kita dari sini satu biru. Bukan dia. Satu kuning, satu kuning. Okey, ada lagi satu kuning. Okay, satu merah. Okay, satu lagi merah. Biru. Merah. Kuning. Okay, merah. Biru satu. Hijau. Okey, merah. Biru. Okey, selesai. Okey, murid-murid semua, mari kita kira bilangan untuk warna hijau. 1, 2. Okey, 2. Pilih bilangannya berapa murid? 2. Pandai. Seterusnya untuk warna biru. Warna biru berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4. Pandai. 4 dalam kotak bilangan. Seterusnya untuk warna merah. Mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berapa kita nak tulis kat sini? 5. Seterusnya untuk kuning. 1, 2, 3. Kita tulis berapa, murid? 3. Sekarang ini ialah pitograf bagi tajuk petak warna kegemaran murid, di mana satu simbol mewakili satu orang murid. Okey, berdasarkan jadual yang telah kita buat sebentar tadi, kita alihkan maklumat bilangan ni ke dalam pitograf kita. Okey, so untuk warna hijau, bilangannya ialah 2. Jadi kita tampalkan 2 simbol di sini. 1, 2. Okey, untuk warna biru pula, bilangan murid tadi ialah 4. So, kita tampalkan 4 simbol mewakili 4 orang murid. 1, 2, 3 dan 4. Seterusnya, untuk warna kegemaran merah, di mana bilangannya ialah 5. Jadi 5 simbol diperlukan. Okey, murid-murid, bilang bersama saya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Pandai. Seterusnya, untuk warna kegemaran murid, warna kuning pula. Dalam jadual tadi, bilangannya ialah 3. Okey, mari kita tampal di petak kuning. 1, murid-murid. 2 dan 3. Okey, selesai kita punya pitograf petak warna kegemaran murid. Warna petak kegemaran murid ialah biru, merah, hijau, kuning. Satu simbol bunga mewakili satu orang murid. Warna petak paling digemari ialah merah. Ada 3 simbol bunga bagi petak kuning. Jumlah bilangan murid ialah 3 orang. Ada 2 simbol bunga bagi petak hijau. Jumlah bilangan murid ialah 2 orang.